لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Di getaran tu masih ada. Umi kena tarik hujung lidah dekat bahagian pangkal gigi atas. Bukan pangkal gigi atas. Dekat permulaan langit. Dalam lagi kan. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Okey, kalimah munfakkin. Tak, jangan mun. Jangan terus bentuk fa. Munfakkin hatta والمشركين منفكين satu والمشركين منفكين حتى والمشركين dia tak boleh bunyi mun. Munfakina, hapuskan terus sebutan nun tu. Dia bunyi dengung je. Dia jangan bentuk fa lagi. Tak boleh. Munfakina, tahiyatul fam, kita permulaan persediaan bibir mulut tu dia berlaku bila kita terus sebut huruf fa tu. Macam saya buat. Macam saya buat. Munfakina. والمشركين منفكين حتى. Yang tu jadi dah. Tiba-tiba Umi tamtik kan. Wal musyrikina munfakkin. Tak boleh. Dia masuk terus kan. Wal musyrikina munfakkina hatta. Wal musyrikina munfakkina. Laju masuk dia. Wal musyrikina munfakkina. Tak ada gula lepas tu dua harakat. Kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta. Ulang pada wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahum. Wal musyrikina munfakkina. Tak, Umi sebut mun. Nun tak boleh sebut langsung. Pasal apa nun tak disebut langsung? Sebab nak masuk ke huruf fa. Pasal apa nak masuk huruf fa tu tak disebut langsung? Ifa, ikhfa, fa'ul haqiqi. haqiqi. Dia dua harakat haqiqi sebab ada ya kan. Lepas tu tak sebut langsung huruf nun. Tak boleh langsung letak ujung lidah tu kat belakang gigi atas. Fakti. Bunyi tak nun tu? Dia tak boleh bunyi nun. Dia bunyi dengung je. Nun dia tak boleh letak sebab dia hidden nun. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tu saya ingat. Do not drag your recitation.
from the letter to letter. No. Hatta ta'tiya dengan hatta ta'ti, tak boleh lihat serat tak boleh. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina mufakkina. Bila untuk cek mim dhammah mu masuk ke fakat dia jangan sebab yang dhammah tu mim sahaja. Mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.